aspect ratio ataupun frame mana yang sesuai untuk kita buat video. Adakah frame macam ni, ataupun frame macam ni, ataupun frame macam ni, ataupun frame macam ni, untuk kita buat video di media sosial kita ataupun level content creator kita lah. Okay, jom kita mulakan. First, korang kena tahu korang nak buat konten kat mana. Korang nak buat kat YT ke, korang nak buat kat DT ke, korang nak buat kat IG ke, korang nak buat dekat mana. Contoh kalau TT, korang boleh guna aspect ratio ni. Kalau korang guna YT, korang boleh guna aspect ratio ni. Tapi kalau korang nak masuk video dari YT ke sini, korang kena gunakan aspect ratio ini, peta. Sebab apa kan? Peta yang tak berapa peta ni kan? Sebab apa? Sebab senang sikit orang nak tengok video dan tak perlu pun tekan button full screen. Kalau gini tak payah, YT masuk ke TT tak payah. Tapi kalau TT masuk dekat YT, korang kena gunakan aspect ratio gini, tapi korang buat peta macam kat YT lah, supaya dia satu nampak besar lah. Dan lagi untuk memudahkan. Tapi contoh kalau korang masuk aspect ratio ni, dari aspect ratio YT ni masuk ke sini, masuk korang crop jadi macam ni, memang kecil lah video korang. Lain lah kalau korang shoot jauh macam saya ni. Kalau jauh ni, contoh kalau korang shoot video jauh macam ni, memang korang boleh guna aspect ratio macam ni. Sebab korang ni dah hampir cukup dah untuk buat 9x16 tu. Faham? Dan satu lagi, kalau korang crop aspect ratio ni biar jadi macam sesuai, dia akan local quality sikit untuk video korang. Okay? Untuk YT sesuai untuk 16x9. Untuk TT buat 9x6 16. Portrait less sikit. Itu je.